Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, hari ni aku nak buat vlog sebab aku nak keluar dengan kawan-kawan aku. So, aku dah siap. Sekarang pukul 11.41. Diorang nak ambil aku pukul 12 suku macam tu. So, hari ni aku me time dengan kawan-kawan. So, aku dah siap. I will show you guys my outfit. Tujuan sebenar dia adalah aku nak bagi hadiah dekat kawan aku sebelum aku beranak. And aku nak me time sebelum aku beranak. Sebab aku tahu lepas ni akan lagi susah aku nak me time sebab ada 2 orang anak. Dan susah nak tinggalkan dekat sesiapa sebab anak aku sangat-sangat clingy. So aku belikan dia tudung daripada Ariani. Aku harap dia suka. Happy birthday Ana kalau kau tengok video ni. Aku harap kau suka hadiah yang aku bagi ni. And aku harap semoga kau panjang umur, rezeki, berjaya dunia akhirat. Okay, amin. Korang kena tolong aku satu benda. Aku punya kasut ni aku tak boleh tunduk kan. Nak kena lekat. Lekat? Boleh jom. Alah, bengkak lah kaki dia. Ya, yang cakap bengkak. Mana ada bengkak? Kau dah besar. Kau asam. Kita dah sampai. Kenapa dah ikut berat aku? Ada orang nak berak. Oh, kita nak makan doki. Kenapa? Kau kata ada pakai video. Jangan ikut ni. Jom kita makan doki. Saya ada waffle guys. Dah. Saya tak tahu. Sushi. Kita tak tahu. Macam mana nak pilih? Pilih je apa je. Apa nak makan ambil je. Tuan tu. Pasti buat sos dia ni. Yeay, akhirnya dapat makan juga. Sini je. Thank you. Sebelah kau tu? Puas. Mahal. Mahal.
A few moments later. Okay. Okay. Teacher Yana is cooking a waffle. Satu cukup kan? First we put butter. I don't know why it's not spread. Spread it all over. Yeah. Yeah. Put more butter. Don't put too much. Oh, 20. Macam mana menekan? Dah panas ke tak? Kau tengok. Okay, wait a minute. Belum panas. Belum panas. Baru kita. Yes, Itulah pasal. apa silap? Nanti hangit. I cannot see. So, I buat satu. Boleh. You nak buat dua? You nak buat dua? Ya, kita bertiga. Okay, so kita buat tu. Okay. Waffle. Buat dah makan baru jumpa you. Melekit. Aku dah sangat. Dia nampak sangat kita Gen Z yang tak biasa makan buffet. I put the What is that? foundation. Okay. Foundation Don't put too much, okay? Okay. Betul ke ni? Betul dah tu. Kena ratakan kan? Apa? Don't rata with the butter spoon. Aduh. Apa dah rata? Dah apa? Dah tu. Lepas tu tutup. Kan? Put 1 minute. Okay, so we wait for 1 minute. Yeah, I don't think they put it first. A little longer than a few minutes later. Waffle? Macam tak cukup. Sikit-sikit. Kau nak tambah ke? Dua. Cuba tambah. Uyo, Vicky punya perfect. Nampak sangat kita tak biasa masak. Apa? Tahu? Habislah waffle. So, kita tambah fish cake. Lepas tu aku buat sos sendiri. Lepas tu diorang masak waffle tadi. Kita nak makan dengan aiskrim. Diorang bagi kita aiskrim percuma. Percuma ke? Ha? Percuma ke? Okay. So, jom kita makan. Habis makan, so kita nak jalan-jalan. $2,000 tu artworks. Sebab memang ni kot, memang susah buat. Satu tak nak lihat. Itulah pasal. Sorry. Comel lah. Si Adi dia punya buai lagi. Ini 4x4 apa? Start harga 142 jam je masa.
2 jam. Lepas tu 2 jam tu kalau salah buat, mampuslah kau. Tembak dia sendiri. Yeah, best. Sekarang kita dekat kita dekat dalam Mall Fantasi. Macam mana ni bulan? Okay, so kita dah beli tiket. Tapi bukan dekat JSC. Kita beli kat TGV dekat One Shamili. Nak tunggu flight Tunggu flight. Lagi tu dah berkali delay dah ni. Sekejap Keluar lagi. laju luar. Buat kami gaji. Sekejap lagi nak pergi beli kunafa dekat bawah sebab teringin. Sampai tu aku buat. Okay, jom. Aku cakap tadi. Daripada tunggu dah ni. Masa apa nak dukung aku? Lepas tu kita nak pergi ke One Shamili. Lepas tu kita balik. Ni apa kena? Ni apa kena? Tak boleh nak jalan. Noha. Jom. Yes, militer. Okay, so kita dah beli kunafa KitKat. Dah bawa balik. Dah beli mainan untuk anak. Lepas tu sekarang ni kita nak pergi ke One Shamili sebab kita nak pergi tengok wayang. Kita nak tengok cerita Final power lah. Final Destination. Habis celau. Habis celau. Bodoh. Much later. Kita kat mana? Dekat Abi Celur. Bodoh lah. Kita kat TGV One Shamili. Okay. Kakak dah marah. Dah lama tak pergi sini. Macam ni kau hiking ke? Serius lah? Wait, lambat weh. Mesti lambat tu. Tajuk dah habis. Oi! Bodoh weh. Aku lagi terkejut. Kalau kau terkejut. Aku takut kau terbelakang tu. Oi. Much later. Jadi aku makan. Kita dah berjaya mendapatkan cookie Kiko ni. Aiskrim cookie Kiko ni. Tapi dia tak ada ni crystal coklat. So kita ambil yang ni. Yang ni crystal coklat. Lepas tu tak boleh, memang ada dalam hidup aku. Lepas tu yang dah belanja 2. Wow. Okay Ana, happy birthday Nah. Aku harap kau suka hadiah ni. Sekejap. Tak tempat telefon pula. Sorry lah. Bagi aku pegang. Terima kasih. Bagi lah. Nah, ambil ni. Oh, sorry. Happy Mother's Day. Mother's Day. Ada juga. Daripada kita orang. Oh, so sweet. Hadiah untuk Mother's Day. So cute. Nak tengok lah apa benda. So, kawan-kawan aku bagi hadiah untuk Mother's Day. So, kita nak tengok apa benda dalam ni. Oh. Dapat ni. Dapat coklat. Yang bunga. Happy Mother's Day from Yana. Itu ni nak Alia. Kurang ni sweet lah. I love you guys. Thank you. Okay, so kita dah beli kunafa KitKat. Habis celau. Habis celau. Aku tak boleh nak buat video lah dengan orang ni. Aduh. Kau tengah buat video ke? Yelah, Oh. aku tengah cakap. Ini end pula. Okay, so tadi astagfirullah.